Saudara Jabatan Perdana Menteri hari ini, dia kata apa? Dia kata Anwar Ibrahim ni pesan kepada KPDN suruh tegas dalam memastikan peniaga mematuhi harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya rasa tuan-tuan, rakyat pun pening dan pegawai KPDN pun pening sekarang. Jadi kita nak tanya, sejak bila pula kerajaan meletakkan harga maksimum dekat peniaga? Yang kita tahu adalah barang saja, dan apa barang yang ditetapkan harga maksimum sekarang? Saudara, kerajaan Madani sebelum ini menamatkan harga shilling dan subsidi untuk ayam, di mana harga ayam diapungkan, dan kemudiannya subsidi tepung gandum kegunaan am juga telah pun ditamatkan. Beras putih tempatan bersubsidi 150 juta ringgit. Sampai hari ini tak jumpa dalam supermarket. Saya tak tahulah sama ada pembohongan telah pun menjadi satu kelaziman untuk kerajaan sekarang ini. Semua orang tahu yang mengatakan bahawa kenaikan harga barang ini berpunca daripada penarikan subsidi asas macam elektrik diisir serta cukai-cukai perkhidmatan yang dinaikkan, termasuklah perkenalan cukai-cukai baru. Peniaga tertekan dengan harga borong yang melonjak naik sekarang ni, yang menyebabkan mereka terpaksa naikkan harga. Ini bukan salah mereka pun. Saudara dan saudari, sepatutnya kerajaan perlu mengkaji kewajaran peningkatan harga barang berbanding peningkatan kos dan mengkaji semula kesan penarikan subsidi ke atas kenaikan harga barang. Bukan cakap saja. Anwar Ibrahim sekarang ni hanya pandai cakap saja, tapi kerja apa yang dia buat untuk bantu rakyat? Selain daripada itu, kerajaan hari ini hanya pandai nak bazirkan 44 juta ringgit wang rakyat untuk melancong pi luar negara. Yang tu dia pandai lah. Kalau nak kawal harga barang, dia tak pandai.